beberapa kubah aneh mula muncul dan merubah persekitaran di bandar-bandar utama serata dunia. Sesetengah orang ramai yang berada di dalam kubah kelihatan bertukar menjadi raksasa. Dari maklumat yang operatif Zila kumpulkan, alien penakluk akan gunakan Power Sfera untuk aktifkan kubah pengubah realiti. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan Power Sfera tu. Inilah apabila realiti bertukar dalam dunia simulasi. Ayuh anak muda. Kuasa simulasi. Papa, kenapa lambat? Kebenaran tak pernah lambat, tapi tak on time aja. Weh korang, macam teaser Papa Zola The Movie. Lain macam kan? Jangan lupa tekan like dan share dekat semua orang, kasih ramai yang tengok teaser Papa Zola The Movie. Haha.